hari ni pukul berapa? Pukul 6.08. Kita akan balik KL, gerak Kuantan and over balik Terengganu pada esok harinya. Hari ni hari raya kedua. Aduh, okey tak apalah, nanti aku sambung, okey. Bye. Selamat hari. Cakap. Hai. Nak pergi mana? Kita nak pergi ke Bandar Al-Mutafi Bila Shah. Dari Amat je lah. Nama spesifik dia. 5 kereta. Kalung bawah macam ni. Masih rasa angin. Okay, aku harap jadilah sebab aku tengok. Lepas tu dia kalau goreng pakai bread crumbs je tak sedap. So kita tambah tepung. Tepung ni dia macam kalau macam kadang-kadang kalau pakai bread crumbs, kadang-kadang bread crumbs tu tak kena semua tempat tau. So kalau kau pakai tepung, at least tempat yang tak kena bread crumbs tu tepung tu dah kena. Mak laju je. Aku dah start vlogging ni mak. Jadi orang nak buka tong sampah. Maaf cepat. Aku tepung. Tepung ni boleh banyak sangat, sikit-sikit je, balance. Aku campur sebab takut ada budak-budak kan. So aku campur yang pedas sikit, separuh, dengan yang kurang pedas. Lepas tu aku jumpa apa tadi? Aku jumpa cili manis. Cili manis sedap tu. Sumpah aku suka. Cekri, laju lah tu. Mana orang yang jaga minyak ni? Aku ni tak boleh seorang tangan lah tadi. Oh mak, tak ada seorang tangan. Mana ibu? Tua tu. Itulah cara mandi kan. Diam. Minyak tak panas lagi Amok. Aku record tau. Aku tengah record. Sekejap, tengok ni. Pakai satu lah lagi better kan. 05 terus tu. Kacau. Bagi sebati lah. Tepung dah siap dah. Minyak. Kompos kan? Kompos mana Fit? Tak ada tengok dah. Budak kelas aku je main tak main. Ini hari kita masak chicken chop. Okay, dah cukup ke ni? Buka api dulu. Ni apa kat ni? Oko western. Nak pandangkan kan? Mana pun dekat mana je. Itu ada periuk anjing. Mana pun Di belakang pangkut ni. Nampak tak ni? Okay. Lepas tu telur. Nak cari bekas tak pecah telur pula. Ya, bukan macam ni. Bungkai ni semua. Alah, yang tu tepek. Ha? Yang tu tepek, yang tu pecah telur. Ini? Ha, Ini besar ke tak? bersih. Boleh jaya. Ya, percaya. Come on, babe. Ni apa ni? Asking. Ni cima, bosok. Jangan bercarut lah. Tak baik. Kau sabar jap. Kau nampak kan? Kau tu punya sponsor belahan lagi. Ada tisu tu. Ya Allah. Ya lah. Tisu tak ada. Apa kau tisu? Bodoh lah ni. Apa tisu? Kelah.
Sure. Macam mana lepas? Tu yang buka tak? Itu tuang lah. Tuang macam tu. Kuah tu beku. So kadang nak guna panas sikit lah. Sebab kalau letak kan. What the fuck? Macam ni siap lah. Complicated ni memang nak guna dispenser. Tapi aku cakap. Dah. Ish. Telur. Sini ikut. Jangan tengok ke jauh. Telur. Aku nak record. Aku kan ada. Aku dah beli dah tahu. Gimbal mahal-mahal. 200 kau tahu tak? Ada kepatut gimbal ni. Aku dah buka tau. Dia pakai apps nak record. Tak boleh buka lah sial kamera dia. Koyak sial. Penat. So aku akan cuba. Cepat dah. Sebab kamera biasa tak boleh detect motion. Sabar jap. Ya. Tak ada sarung tangan tau. Kita pakai tangan. Ya. Chef Lima. kiss. Chef kiss. Kau dah pakai telur ni, jangan letak telur je. Kau letaklah benda lain. Garam ke, sesedap rasa. Nak bagi sedap lah. Lepas tu, kau jangan bagi nitik-nitik tau. Telur ni, kau buang semua. Telur-telur ni bagi coating je. Cuba kau ranger sikit bagi minyak panas ke tak? Kau coat semua tau. Ayam chicken chop ni, tadi yang empat tertutup. Kau kena make sure semua dia tutup. Nampak tak? Dia letak tepung. Semua bahagian dia cover. Nampak? Semua bahagian dia cover. Rapat sikit. Semua bahagian dia cover. Kau akan nampak macam ni tak kena kan? Aku coat lagi sekali. Dia memang celah-celah ni susah sikit. Macam celah kakak korang. Yes! Jangan bagi taktik lah. Lepas tu, kau jangan angkat macam tu. Nanti abu-abu dia masuk. Kau macam ni. Kau goncang-goncang sikit, okay? Tapi kau letak lah sedap lagi. Kau nampak tak? Kau tengok dekat sikit. Bilik kecil ke api? Okay, ulang balik step tadi ya. Ulang je step tadi sampai dah siap. Dia sebenarnya nak elok kau kot siap-siap banyak. Tapi sebabkan kita letak homestay, bekas pun tak banyak. Aku terpaksa lah kot satu. Ingat, goncang. Buang lebihan dia. Mana sepit? Sepit pun tak pancing macam mana. Tarik ke tepi. Jadi dia goreng. Chicken chop ni goreng dia tak lama, dia tak sekejap. So Senang je masak chicken chop ni. Bujang pun boleh masak. kau start dulu. Annyeonghaseyo. Panas tu, panas. Terengganu dah ada panas weh. Sama je. Wow, lighting so many ah. Oh my god. Okay, hari ni kita nak beraya dekat Bukit Payung. Tak. Mana? Darat. Bukit Darat. Darat. Orang mendarat. Panas tu tak panas? Malaysia bukan Malaysia. Malaysia memang panas tu. Begok dah lebah, panas. Begok dah lebah. OTD yang ni. For my used to be like for era. Sorry. Weh, cari cepat dah ambil gambar ni. Okay, bye. Boleh. Okay, sekejap aku sambung sekarang. Semalam aku dah masak, tapi kalau lambat sangat aku tak dapat record sebab kamera problem. Tapi sekarang ni let's go.
Dah pergi rumah pertama. Mari nak pergi rumah kedua. Memang money raya no. No, why? Belum lah, I belum kerja. I student. I student. How about me? Student. Student should get, you know. Okay, annyeong. Yang mana ni? Kita nak pergi jalan-jalan raya lagi. Ni rumah kedua. Ya, Tadi dah pergi dah. Tahu dah. baik kena boek. Ni kemunculan dia dalam YouTube aku setahun sekali. Hai. Dia tak detect weh. Dia detect aku seorang je sebab aku tuan dia. Kau sebab aku paling besar depan ni. The fuck? Haters. Kan? Cepatlah posing tadi. Oh yes, lagi. Lagi six-pack tadi kan kau ada six-pack shot tunjuk. Mana ada? Ada tadi. Kau tunjukkan ikan tadi. Dia nak tunjuk six-pack dia kat ikan. Mana ada? Teruknya kurang. Mana ada yang kecil? Tak sampai. Siapa tu? Ini terbalik lagi satu. Aku rasa tukar macam ni. Nah, di sini guys. Sekejap tukar ni. Belakang ada kereta. Mana ada kereta? Tak pergi belah sana. Sebab belakang ada kereta. Tak boleh tak? Aku nak pakai belah. Aku nak pergi beraya. Aku tak nak record sebab rumah orang. Bye. Bye. Dia macam lambat. Tak tahu kenapa lagi. Lag lah. Lag. The fuck? Aku tak tahu macam ni. Fuck! Kau panas tu. Dekat Pantai Batu Buruk. Budak ni nak main layang-layang. Lepas tu kita ambil paling murah RM10. Tunggu jap. Sikit. Okay, kita dapat beli satu layang-layang Hello Kitty berharga RM10 di kawasan Pantai Buruk, Terengganu. Jom sekarang kita terbangkan. Hello Kitty babi. Hello Kitty guys. Tak ada kerja. Okay. Mana? Pergi listrik. Pegang batang dia. Batang dia. Mana? Ni, dia pegang batang tu. Kau pegang gini. Kau pegang batang tengah-tengah. Okay, ready Apalah, aku tali tak buka panjang lagi. Hello Kitty guys. Bocah main. Real bocah. Wih. Putus ke tunjuk aku? Sekejap aku putus. Aku try lepas Satu. Mana dia? Hello Kitty anjing. Panjang lagi. Aduh, pasti pula. Ish. Siapa suruh yang lain tak nak ikut? Takkan tinggi tu je bodoh. Ni bocah 18 tahun. Ni bodoh. Kitty bye. Tinggi guys. Suka lah kelakar kau tengok tinggi tu. Dia main dia suka. Kita punya lagi tinggi. Tapi tak ada orang tu besar tu. Aku nak paling tinggi sekarang. Cepat Nampak tu ada paling tinggi tu. Dia kita yang mana? Kita orang Kuantan. tiba. Aku orang KL. Mana menara KL? Tak ada. Mana Kuantan? Tak ada. Menara Kuantan pun tak ada. Ada red flag je. Tinggi lagi tinggi. Tinggi bodoh. Fik. What the fuck? Lawan pergi ni, lawan. Jangan terbelit tu. Tadi dah nak habis. Bau tinggi tu. Dah nak habis dah ke? Bau tinggi tu. Pasal abang tu tipu aku. Dia cakap kata boleh banyak. Kata boleh apa? Dia kata boleh tinggi. Nak tengok Hello Kitty terbang. Mana? Kau nak dapatkan ke? Teruknya mana kau? Tak macam lah. Sikit nak habis. Tinggi bodoh. Yang sebelah ni jangan nak lagu-lagu tak Hello Kitty lawa. Dah gelap weh tak nampak ah dari situ. Jangan makan aku ni. Sikit lagi nak habis. Sikit je. Almost there.
Tak ada gejis ya. Habis weh. Tu, atas. Tak payah bodoh. Kau lepaskan dah. Tak lepaskan dah. Ha? Tak lepaskan dah. RM10 baik duit aku weh. Tu kau try lepaskan, kita tengok jauh mana dia pergi. Tak nak, sayang. Bagi ni tu, bagi Safia tu. Biar you know. You know abang mungkin. Berlambak tu tersekat kat pokok banyak. Tu semua tersekat kat pokok. Bocah. Dengar orang cakap ajak lawan dia. Ajak lawan dengan aku. Mana dia? Lawan dengan aku. Ini bro. Main guys. Main tu nasi layar. gambar? Aku rasa dah auto masuk dalam ni. Dalam galeri. Ada, tak ada kan. Bagi adik tu, bagi adik tu kau tak nak main kan? Aku dah bosan. So, bagi kau lah. Tiba adik nak tak? Susahnya nak naik benda lah ni. Jangan jatuh lagi, jangan Aduh. jatuh lagi. Adik nak tak? Abang dah tak nak main, abang nak balik. Cepat lah. Adik ni adik. Mana benda dekat? Salam nak balik lah. Salam. Balik dah. Bye. Okay, kita nak balik Kuantan dulu. Lepas tu kita balik KL. Ni tak ada kita. Lepas tu kita ada beli sata. Kita nak review Sata Terengganu. Ni sata tepi jalan lah, bukan sata satu Ya, tapi Kuala Terengganu lah, so kita boleh belah sana. Ya, tapi cuba je lah kan. Why not? Try and error. Kalau pula lawa kita gopek jap, sabarlah. Kita makan macam mana? Kuala Terengganu. Sedap. Sedap. Tapi kurang pedas. Tapi bersili tu tak bersili. Tapi okey lah. Tak. Kalau aku beli 20 aku memang suka sata. Down. Nantilah aku sambung Okay, Nabila review. Apa okey lah. Tadi Ada apa? cili dah pernah nampak dik. Tak pedas. Serius lah. Aku habiskan tu. Sedap. Sedap. Cuma manis sikit. Mana dah tak pedas. Dia prefer pedas lah. Tak tahu lah cili belakang ni. Belakang ni. Jangan apa macam tu kan. Terengganu, hear me out. Buat sata gepuk 5. Dik macam ni dik. Ada dua je aku dik. Makan je lah. Tak pedas. Aku beli cili ni lagi besar kau tahu. Dia makan dah makan dah tu masalah nak basuh tangan. Kita buat tu shoot. Ini pedas pula, ada cili banyak. Tak nak pedas. Say my name, pretty. Ya, apa ni jual mangga tak salah. Bye.